Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Main Adam channel. Seperti mana yang janjikan, Alhamdulillah dah pun siap kita punya Super FM Full Ori yang bertemakan warna hitam silver ni. Cantik-cantik guys. Still lah cantik kan. Dan pada siapa yang dah termiss out, saya ada pernah buat video sebelum ni, okay, iaitu list barang-barang yang kita gunakan untuk build chassis Super FM Full Ori ni. Dan siapa nak tengok dia punya senarai item-item yang digunakan, anda boleh klik pada ruangan deskripsi di bawah dan refer pada video tersebut. Okay, cumanya hari ni saya just nak buat montage lah, dan ini pun nak bebel sekejap je ni, just nak tunjukkan macam mana rupa bila dah siap pasang. Okay, anyway guys, kalau anda perasan kan, macam biasalah saya akan pasang tiang AO depan ni. Saya akan pasang straight macam biasa. Saya tak ada buat bengkok-bengkok sebab saya masih mengekalkan rules B-Max yang original. Okey, saya tak naklah melanggar peraturan. Kalau anda kata ada mana-mana organizer yang membolehkan untuk bengkok-bengkok tiang ke apa semua ni, dipersilakanlah, bolehlah buat seterusnya. Okey, untuk saya ni saya cuma pasang straight je kan. Dan anyway, lagi satu perkara yang ada dipersoalkan baru-baru ni pasal apa tu, ada ni kan, kalau ikutkan ada rules B-Max yang sebenarnya kita tak boleh potong, okay? Bahagian rear stay ni dan juga bahagian 3 point attachment ni kan, ada setengah orang yang trim di bahagian sini dan trim di bahagian sini untuk membolehkan brake stay ni untuk naik lebih atas. Kalau ikutkan rules B-Max yang sebenar-benarnya masih lagi tidak dibolehkan untuk buat demikian. Termasuklah rules B-Max dekat Malaysia pun masih lagi tak dibenarkan untuk buat trim-trim tu. Jadi kalau ada siapa yang trim tu, ketahuilah bahawa anda akan di-disqualified. Okay, alright, so itu saja bebelan saya. Jadi siapa nak tengok montaj ni boleh tengok pada penghujung video nanti. Okay, kalau anda rasa video ni bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau nak tengok lebih banyak video macam ni pada masa akan datang, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Okay, semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Okeylah, senyuman lalu mainan. Assalamualaikum.